tips macam mana nak masuk, macam mana apply. Okey. Aku nak sambung legacy. Wow. Melu dulu. Melu bagi tips. Okay, melur dulu. Yang pertama mulut memang kena lahor. Oh, sabar jap, testing. Okay, boleh tahan lah, boleh tahan. Boleh tahan. Okey, Azan, kedua. Okey, yang kedua Kak. Hmm. Akak kena, orang kata akak perempuan kan? Okey dah, akak perempuan. Okey, yang ketiga Melu. Kau senang kan? Aku selesai. Yang ketiga, kerusi yang kita akan duduk tu muat untuk kita. Buat masa ni, mana-mana kursi muat lagi, buat masa ni lah, buat masa ni. Mana-mana kursi muat. Lepas. Okay. Azan ni yang keempat. Okey, saya nak keluar dah. Jadi Kak Emma dengar. Dia nampak dia nak play safe, dia takut. Tak, okeylah saya bagi tips lah Kak Emma Akak buat satu video pengenalan diri. Okey, lepas tu akak post kat TikTok kan? Ya. Lepas tu nanti Abang Ali akan tengok. Macam mana nak bagi dia tengok? Confirm yang dia tengok. Tag hashtag AI Team Batch 3 2025. Okay, syarat-syarat dia apa? Syarat-syarat Syarat-syarat dia tak apa. It's okay Melu aku ni. Aku ni. Okay, go. Syarat dia adalah Melu boleh bagi tahu. aku dah agak dia cakap macam tu. Syarat-syarat dia Kak Emma kena tengok video yang ada post. Ada tau Abang Alif post. Aduh, aku nak kena buat research lah ni. Kenalah buat research, janganlah malas. Sabar jap. Aku nak masuk AI Team. Dah. Dah. Okay. Kita okey je. Akak okey tak? Okay, perempuan. Boleh. So tak nak kena ada talent, betul tak? Betul. Azan, kau diam. Kau pandang sini Azan. Naik atas. Dia dah riak sekarang Kak. Dia memang Bukan saya tengah bayangkan Kak Emma tengah bagi JJ sentap apa semua tu. Saya dah dapat bayangkan Kak Emma will be there, okay? Tapi saya rasa dia akan benci Kak Emma. Share lah. Asal lah. Asal lah aku cakap macam gitu. Kau nak tengok ke konten Marcella? Habis dia Kak bagi Emma semua dekat share tu. Tak, aku masuk konten Ikmal hari tu. Aku marah share. Orang top mana tengok konten-konten biasanya Kak. Dia kan cara kat memonya. Dia kan cara kat memon, dia tak tengok. Mata tu tak tengok. Dia tu je Kak. Astagfirullahaladzim. Masa Dekat korang tak glitch kan? Dekat korang aku tak glitch kan? Tak, dekat kita orang akak perfect. Cantik, comel. Akak cantik, akak sempurna. Ui. Yang Kak Emma. Aku je yang normal kat sini. Yang lain macam menjilat Aku lah. tak peluk Hazal lah. Aku tak peluk Aisyah. Akak ingat tak kita pernah share device? Nyala. Device apa ni? Boleh tak? Jangan nak ke device, kena ke tepi Ya. Oh, aku macam baru dapat connection. Nanti aku sambung berbincang kalau masuk. Aku sambung berbincang dengan Harry kat tangga. Akak kita ada pot baik lah. Mana? Tapi akak kena masuk AI dulu lah, baru akak tahu. Tak, okay, macam ni. Aku dengan cerita, umur berapa korang masuk? 27 ke bawah boleh apply. Yes. 27 ke bawah, sekejap. Kira 27 satu hari dah tak lepas. Memang dah tak layak dan memang akan memang dah boleh diam kot. Memang confirm kena pindah. Kalau macam aku lahir tahun 92. Jadi, umur aku? Macam dah boleh duduk rumah je kot Kak. Dah macam tak boleh. Apalah Kak Emma, teruskanlah. Sumpah Kak Emma macam ni lah. Kita tak nak kecil hati Kak Emma tau. Tapi Kak Emma teruskan make up je, tak apa. Kak Emma terus je buat transition make up. Sebab tu kan belum. Gempak dah. Tak, aku apply jadi sofa pun tak boleh, tak lepas. Tak payahlah. Ya Kak Emma, sofa dah banyak. Zan, bean bag macam tak cukup. Bukan. Kak, tak payahlah Kak. Saya pun kadang-kadang Bazir masih lah Kak. Tak payah tu. Bazir masih lah Kak. Tak payahlah. Nanti kalau tak payahlah Kak. Risau Harry terduduk atas tu nanti. Hazan kan dah tak nak Harry. Saya sambung lah. Saya akan nak usik Harry usik. Jangan usik Iqmal le. Nak usik Harry usik. Kau nak aku pamer gambar aku dengan Iqmal ke? Iqmal tu sebelum kau, aku punya dulu, okey? Iqmal ni, Iqmal ada apa ni? Macam mana?
Saya profesional. Saya marah tak tunjuk kat orang. Tak, sekarang ni Ikmal mana? Masukkan Ikmal, suruh dia yang pilih sekarang ni. Ikmal dekat Saya siapa? tak lah. Dia nak Hazan ke Sampai dia Ikmal nak ada Lisa orang Blackpink? Jangan gaduh, sabar semua orang, sabar. Saya tak nak ada kecederaan yang Kalau berlaku Mela ni. pilih siapa? Saya tak jealous. Kalau Mela pilih siapa? Antara siapa? Entah. Macam ni lah Melu. Ya. Tak payah Kau setuju kena tak mata. Okay Melu, kau setuju tak Melu? Kalau kita kick je Kak Emma ni. Emang malam ni tak ada buat makeup transition ke? Tak apalah, saya pergi buat makeup transition je lah. Saya bukan budak-budak AI guys. Aduh. Kak Emma boleh jadi Kak fans Emma ni- AI. Kak Emma ni suka tau buat saya rasa nak cium Kak Emma. Saya nak masuk pun tak lepas 33 guys. Kak Emma, tapi kita ada slot satu yang free lah. Soalan apa? Jadi opah. Bukan. Jadi Kak Emma. Nah, tak apalah. Sebelum korang kick aku, biar aku je lah yang keluar. Ya, tak apalah. Terima kasih. Kak Emma sayang Kak Emma. Muah. Oh. Itu cium kat mana? Kak Emma Itu nanti kita DM Nanti saya jelaskan kat DM lah. Saya cium kat Ana. Kita nak tahu juga awak cium kat mana. Ya Allah, Ikutlah dekat mana yang Kak Emma suka. Tapi macam tak cukup satu, kena dapat dua. Boleh. Muah. Geramnya. Dah lah. Okay lah. Aku nak tanya tu je. Baik Kak Emma. Bye. Good job korang. Okay Kak Emma. Good luck juga Kak Emma. Nanti saya share lagi device Sedap lepas itu. Bulan 12 Join tak? Oh ada. Ada. Dapat. Okay, nanti Okay, kita buat lebih Nanti saya kecek-kecekkan Melu punya nama. Boleh, tak ada hal. Elok kita bertiga. Mana ni? Adalah untuk Jangan awak lah. ni. Okay, mantap. Okay, bye. Baik Kak Emma, love you Kak. Baik Kak Emma, thank you. Okay, sama. Kick aku ataupun macam mana? Tahu lah tu macam nak kick. Akak tekan yang belah bawah kiri tu. Aha. Ada yang macam apa tu kotak anak panah ke kanan tu. Kick je lah, aku semak lah. Dia nak keluar kita. Oi. Apa yang rakus sangat nak bagi Kick Aku kalau tolong, kick aku. macam nak kick Melu Kak Emma lah. Saya pun bodoh. Kak Emma nak keluar Aku ni. end live. Okay, bye. Ha? Apa ni? Macam gitu je dia. Dia reti je kan sebenarnya nak keluar. Aku pun tak tahu. Melu. Ya. Aku minta maaf tau. Aku memang kalau cium orang tu bersungguh-sungguh. Itu ialah orang kata cara ciuman aku. Sumpah tak nak tahu. Memang aku. Macam jantan bodoh. Ni kau kenapa aku takut? Kau dah ready nak bermenang dengan aku? Kau dah ready nak bermenang dengan aku? Mungkin aku ready. Tapi mungkin aku akan tempik kat kau. Azan, diam Azan! Diam! Tak nak. Buat apa? Nak cium. Aku pun tengah bayangkan kalau dalam AI tu kita debat. Kau dekat belah sana, aku kat belah sini. Time tu dah selesa lah kan. Dah selesa. Dah tahu poin-poin nak bagi ni. Mesti gaduh tu kat situ. Budak! Aku duduk. Aku akan muah ke kat situ. Muah. Lepas aku macam pang balik ke bawah. Muah. Kebagi. Balik ke bawah. Bom kan. Aduh ya. Tak sabarnya nak bilang satu. Aina mana Aina? Weh, dah rindu. Aina dia tak buat live. So macam mana nak invite dia korang? Aina tak buat invite live. Aku teringin dia nak muah kat Aina. Memang dia akan blushing lah tu. Dia akan macam macam tu. Dia akan. Aku risau dia tidur dengan kau lepas ni. Aku tidur dengan Najla. Kalau Aina selesa dengan aku, apa salahnya? Kau semua orang kau nak kan? Ya. Sabar kau tidur Aku dengan Kak Bella. sana sini mau. Sebab aku tak ada sifat macam tu. Aku suka tidur sama orang. Weh. Aina. Jangan Aina. Jangan Aina. Aina, tengok kan ni Aina. Aina lah aku. Aina pula. Tak payah kot. Dia akan teraiman-aiman. Aku nak ter apa-apa. Terenggak papa.
Tergak apa-apa? Terenggak apa-apa. Najla live. Najla tengah live ke? Najla. Buat Najla sekejap Najla. Ya Hai. Allah. Hai. Cantik je Najla. Hai Najla. Hai Melo. Hai Najla. Hai Oi, Najla. jangan kau tu aku. Kau jangan ingat kau lawa. Aku tak berani nak marah. Asal kau ni? Kau pun comel lah Azan. Kau pun comel dan cantik. Ya. Tengok gigi kau. Macam mana kau pakai device tapi gigi kau putih ah? Kau ingat Device tak kuning dengan gigi bro. Device tak kuning gigi kau. Yeah. Hai Najla. Hai Azan. Apa dia sembang apa? Sembang Sembang apa? gari. Sembang kacik. Kita orang sembang benda-benda tak ada manfaat lah Najla. Ya. Memang Najla sekali. Nak belajar juga sembang tak ada manfaat. rindunya kat Najla. Najla ingat tak waktu kita tidur tu? Yang kita tidur sama-sama tu. Jangan cerita dalam ni kot. Tak boleh. Tak payah cerita dalam ni. Oh, tak boleh Aku jealous. Aku pun nak cerita juga. Aku pun nak dengan Aina juga. Tidur dengan Aina. Jijik kan? Macam tu lah perangai kau tahu tak? Mana ada comel lah. Kau tadi Tak ada. comel. Kau memang Sumpah kau jijik comel. tadi. Sumpah kau comel sekejap. Memang kau comel. Bin Nazla, dia memang macam ni ke? Aku semua rasa tak selesa. Dia macam ni Melo. Ni baru sikit Melo. Korang tak pernah mandi sama-sama lagi kan? Pernah. Pernah? Bila weh? Rasa macam Bila budak Nazla? aku tak muat nak mandi berdua. Betul lah. Kita orang pernah nak mandi berdua. Asyik berlaga je. Aku seorang pun dah tak muat kat situ je. Apa dah? Milu kalau berlaga tu. Mesti ada shampoo aku kat situ. Aku rasa aku tinggal kot shampoo aku kat situ. Shampoo apa? Cuba apa weh? Safi Sheila ke? Aku bawa balik lah. Cantik aku guna. Warna biru yang dekat lantai. Ya. Lah. Tak izin pun Melu. guna. Melu kau punya ke? Ya, aku ni. Aku mati-mati ingat Sophie punya. Aku macam, aku pakai tu niat nak rambut macam Sophie lah. Nak muka-muka macam Sophie. Lambat Kau lagi. punya ke? Memang rambut aku je ada kat kau. Maknanya rambut-rambut yang aku kumpul nak bawa pergi bomo tu semua rambut kau ke? Bukan rambut Sophie lah. Itu bukan rambut aku. Kalau warna lain tu bukan warna aku lah. Oh, aku dengan Najla, kita orang ada kumpul sikit-sikit rambut. Apa Kita ambil letak dalam plastik untuk santau apa-apa jadi. In case apa-apa. Kalau nama naik ke apa tiba-tiba. Kita orang dah ada media. Kau tengok perangai Azan ni. Kau tengok perangai Azan ni. Bila apa-apa lagi nak santet lah, santau lah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Cukuplah dah diva. Najla. Kak Bella suruh invite. Korang biar betul. Korang biar betul weh. Sumpah lah Kak Bella. Biar betul Kalau weh. dekat Bella aku bingung. Dekat Bella Aku aku tak keluar. kelakor kalau dekat Bella aku tak kelakor. Aku tak kelakor dekat Bella, aku takut. Apa ni? Sumpah takut. Kak Bella suruh invite. You ke? Invite. Siapa takut? Invite. Belum invite. Kau ingat aku takut. Kau invite belum? Kau invite. Kejap. Aku nak cakap pun aku takut. Macam mana nak Hai, invite Najla. Kak Bella weh? Macam mana nak invite Kak Bella? Aku tak nampak nama Kak Bella. Rasanya aku follow Kak Bella. Apa dia tadi? Boleh tak siapa-siapa selamatkan aku? ini sumpah dah tak permanen ni. Kak Bella dah end live. Oh dah end. Korang yang suruh aku add kan sebenarnya. Sumpah nervous. Najla tengah buat apa? Live ni ke? Ya, aku kata dia nak buat review tapi tak jadi. Nak buat review. Asal tak jadi? Tak apa Najla. Okay, it's okay. It's okay. Wow. Tak, dia lighting matahari yang natural. Tak boleh lighting bilik. Betul. Boleh Tapi Najla. bukan lampu Aku yang tak tu. boleh buat Najla ni. Apa Zai? Aku tak boleh lah. Aku dengan Najla aku memang soft. Aku jadi macam
aku tak boleh. Aku macam soft. Muka melu dah subtitle tu. Dengan melu aku tak tahu asal aku rasa nak kurang ajar. Dan memang macam tu, nak buat macam mana? Aku kan jadi soft-soft. Bila dengan Najlah aku macam aku soft lah. Macam mana nak jadi kasar lah, cuba ajak aku. Weh, thank you, kenapa nak Cu. jadi kasar? Tak payah jadi kasar, jadi diri sendiri. Hampa ni. Oh, Awak nak jadi orang lainnya. Dari melu. Kau asal nak marah-marah Najlah? Kau asal nak marah-marah Najlah? Tak marah, nasihat. Sama lah. Sama lah. Pakai filter nenek. Banyak nak lah. Banyak ni lah. Assalamualaikum. Mana filter tu? Nazra dah rasa dah aku guna filter ni, sumpah. Assalamualaikum semua. Kat mana filter tu ni ke? Tekan Nazra nak atas. kena jadi ni juga ke ni? Kenapa ada dua? Tekan atas. Oh. Allah tua kau bukan kau azan. Assalamualaikum. Sabar. Assalamualaikum. Allah. Siapa ni tak cam lah muka tak cam. Masuk. Najlah. Aku ni mujur ada tudung lagi boleh cam. Kepit sikit, kepit. Tudung tu kelepek sikit. Astagfirullah. Muka aku. Astagfirullahaladzim. Allah. Atuk kenapa pakai tudung? Buka tudung, Atuk buka. rindu nenek kamu. Buka tudung, muka macam lelaki tu. Atuk rindu nenek kamu. Meninggal dah lu. Atuk ni lelaki ke perempuan? Confused lah. Mengah. Orang tua kau cakap mengah. Hamnya. Kejap. Yang tudung coklat ni apa yang cantik sangat tu? Malam-malam pakai lipstick. Iyalah. Gincu. Nak cuma atuk ni, tepi ni. Ya, pandai betul makcik ya. Berdandan. Allah. Yang kamu ni nama apa? Nama kamu lah setan, nama kamu. Allah. Kamu jangan nak setan-setan kan aku. Dah kamu tak faham. Tua. Oh, iyalah. Aku Kah. Tak kena betul. Kejap. Atuk nak support jap. Hebat atuk support Ai, kamu ni paru-paru tu dah tak lama dah. Lagi nak isap. Ada spare. Ada spare. Kamu flavor apa? Apa? Kamu flavor apa? Fruity ke? Creamy ke? Blueberry. Nampak sangat tak isap pot. Kamu support ke? Tidak. Aku sihat. Alhamdulillah. Nampak bibir pink tu sihat tu. Wih. Isap ibu jari aja. Isapkan sekali. Ameh. Ni yang Najlah ni. Kamu isap apa? Kamu isap apa Najlah? Tak boleh add Aina korang. Aina tak live. Macam mana saya nak add Aina? Sorry korang. Aina dia tak live. Pancing satu, bisa apa? Bagi satu. minta. Oh, boleh minta. Bayarnya tidak. Boleh PM kot Najlah. Jangan cakap dalam ni. Nampak tak natural. PM. Kamu tak pergi ke ni apa ceramah yang lengah dikit tidur. Melo wake up. Melo mati dah ke? Melo ni Najlah nak tanya. Ni apa tu? Kamu semua ni tak pergi ke ceramah tu nanti ada dia apa semua tu. Mengah. Aku dah banyak ilmu. Tak payah pergi ceramah. Ya Allah.
Apa yang orang kata meninggi diri sangat kamu ni? Aku dapat yang recording. Oh. Kamu masa muda mesti selalu main cetak rompak kamu ni ya? Aku beli yang original. Ya. Ya, dah ada recording. Senang le. Ini yang itu Yang mana? yang itulah yang Apa kamu ni tua-tua pun gatal? Udah kubur nak manggil menggatal lagi. Aku isterinya dah meninggal lama. Dah 3 hari dah. Ini pun tudung isteri aku pakai ah. Amboi. Itu punya pasal pakai tudung misteri. Bukan, isteri aku kata selagi kubur dia merah lagi jangan cari berganti. Aku tanam dia dekat simen. Allah. Biar terus kelabu. Jadi, yelah kan Najlah pun nampak macam single. Pandai berdandan. Apa kamu Aku lepek? cuba je. Suara aku tak dengar tau. Suara kamu tak berapa dengar. Najlah dekat sikit. Dekat. Tak selesa belakang sikit. Najlah tak apa, dekat lagi main duduk dalam hati meh. Tahu isteri meninggal dah gatal lagi. Kamu marah-marah, kamu bukan isteri aku. Bukan masalah aku ni, bukan isteri kamu. Kamu marah sangat kenapa? Ada Koma tu yang tak faham bahasa. Perok. Tiba jadi masuk Perak. Sagi jadi orang Kelantan. Kita kawan 30 tahun baru hari ni aku tahu korang Perok je. Bila masa kita berkawan. Oh. Tak pernah tahu. Tak ingat. After all we stand together. Penatlah kita cakap pasal orang-orang tua ni. Tukar lah. Najlah. Bercakaplah sikit. Sampai ketua introvert kamu je. Ya. Udah masuk AI team dah habis. Dah ketua pun sama tak bercakap. Bercakaplah. Mendesah aja ni. Dia ni mendesah aja ni. Kenapa nak mendesah-desah? Oh, suka bercakap dia mendesah. Sebut. Yelah. Tak juga. Menunggu tak bercakap-cakap je juga. Umur berapa? Oh, orang tua Kedah. Umur Umur. 18. 18 ingat aku. 18 Kamu ni kena kick juga ni sekarang. Banyak menipu dia tadi. Kamu jangan main-main. Aku tak pernah menipu. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu umur berapa? 18? Ya, 18. Kamu yakin kamu 18 tahun? Yakin. Yakin, Jur. Aku tengok kamu